Dan yang terakhir sekali jemaah sekalian, tekak kering dah. Tu tersangkut-sangkut saya punya kuliah. Apa dia? Iaitu sifat ikhlas. Saya tutup dengan satu kisah yang memberikan terus apa makna ikhlas yang sebenar. Kan? Tentang kisah seorang waliullah yang bernama Abdul Aziz Ad-Dagagi. Kan? Beliau ni wali. Pagi malam hanya beribadah kepada Allah Ta'ala sahaja. Namun malaikat bersimpati pada dia. Sebab apa? Dekat Lauh Mahfuz, namanya tercatat dalam grup, dalam golongan ahli neraka Allah Ta'ala. Maka malaikat pun turun jumpa Abdul Aziz Ad-Dagagi. Bagi tahu, wahai Abdul Aziz Ad-Dagagi, wahai hamba Allah Ta'ala, aku melihat kamu ni sentiasa beribadah pada Allah Ta'ala siang dan malam. Namun aku nak bagi tahu pada kamu dekat Lauh Mahfuz, nama kamu termasuk di kalangan ahli neraka. Apa jawapan Abdul Aziz Ad-Dagagi? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya urusan syurga neraka itu adalah urusan Allah. Aku sebagai hambanya beribadah semata-mata, ikhlas mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkejut malaikat dengar jawapan dia. Atas sebab itu Allah redha dengan Abdul Aziz Ad-Dagagi, telah ditukarkan takdirnya di Lauh Mahfuz menjadi ahli syurga. Malaikat pun jumpa dia sekali lagi. Wahai hamba Allah Ta'ala, disebabkan kamu ni beribadah ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka Allah telah redha atas kamu dan telah menukar takdirmu menjadi ahli syurga. Apa kata Abdul Aziz Ad-Dagagi jemaah sekalian? Demi Allah, seperti yang telah aku katakan sebelum ni, sesungguhnya urusan syurga neraka itu urusan Allah. Aku sebagai hambanya beribadah hanya semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun wahai malaikat Allah, boleh tak aku nak tanya kamu satu soalan? Sesungguhnya aku ikhlas beribadah, Allah redha pada aku, menyebabkan aku menjadi ahli syurga. Maka boleh tak kamu bagi tahu pada aku, apakah punca, apakah dosa yang aku buat menyebabkan Allah murka pada aku dan Allah kekalkan aku menjadi ahli neraka? Nak sambung kuliah bulan depan ke nak habis dah? Nak habis masa? Sikit.